Macam mana kita nak tahu markah adab yang kita ada hari ini? Macam mana kita nak ukur nilai adab yang kita ada hari ini untuk kita nak baiki? Setakat mana, setara mana kita punya adab sekarang ni untuk kita nak tengok? Apa dia punya KPI, indikator dia, Ustazah? Okey, saya teringat satu hadis Nabi Jami'ut Tirmizi menyebut tentang satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat ni. Nabi kata, innal fil jannah ghurafan. Dekat syurga itu ada bilik yang luarannya boleh nampak dalam, dalamnya boleh nampak luar. Lawa lah, macam kita bayangkan kaca ke cermin lawa. Dan para sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa bilik syurga yang indah tu ya Rasulullah? Ini KPI-nya ni. Nak kenal ni, untuk siapa yang dapat, kalau markah periksa tu untuk pelajar yang dapat jawab markah dengan bagus kan. Lalu Nabi SAW pun sebut, untuk orang yang liman atabal kalam. Untuk orang yang baik perkataannya, lembut perkataannya, hikmah perkataannya, tayyib, ataba. Dan untuk orang yang ketika orang tidur, dia bangun, dia berjaga malam, dia bagi makan dekat orang. Itu antara yang Nabi SAW sebut. Jadi kita belajar kat situ betapa Islam ni sangat suruh kita jaga hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia dan perkataan yang terpilih yang baik. Dan para penonton yang saya muliakan sekalian, lidah ni pun sebenarnya boleh menjadi alat sedekah. Lidah ni boleh jadi alat sedekah. Kata Nabi SAW, al-kalimatu tayyibah sadaqah. Dan kita nak tahu kalimah kita baik ke tidak, KPI-nya macam mana nak tahu? Cuba tanya orang terdekat. Anak-anak kita, pasangan kita. Ya, bukan nak muhasabah diri kita, seorang-seorang kita bercakap-cakap dengan diri kita kan, mana yang elok, mana tak elok. Bahkan kita juga nak muhasabah, satu keluarga tanyalah orang terdekat. Mereka jadi saksi kehidupan kita. Mereka lah yang paling berpotensi untuk syurga kita tinggi ke rendah. Sebab mereka lah hak-hak yang perlu dijaga, tanggungjawab kena tunai. Mereka itu satu amanah yang sangat besar untuk kehidupan kita. Jadi antara amalan mudah lah, malam ni kita balik tanya. Seorang anak kita, ada tak perkara ataupun kata-kata Umi yang buat awak trauma sampai sekarang teringat-ingat benda itu? Tanya anak remaja kita, anak kecil kita, anak usia 4 tahun, anak usia 3 tahun, tanya. Kalau dia berani bersuara, maksudnya dia rasa selamat emosi. Dia selamat dari rasa nanti kena label, kena marah, kena jerkah ke. Dia rasa selamat emosi itu. Satu KPI lah yang menunjukkan sebenarnya kita berkata-kata yang baik. Dan kita juga nak pastikan yang kita kembali kepada bagaimana akhlak kita terhadap golongan rentan, golongan yang meminta-minta, golongan yang minta sedekah. Sebab Quran sebut, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Kepada anak yatim, jangan kamu berlaku kasar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Orang yang meminta-minta itu, jangan kamu herdik, maki, caci, hina.